ni dah senyum dah. Yang terbaik dah aku nak. Kas, thank you Kas. Aku ni kalau jumpa orang kan, kadang-kadang budak tu yang dia macam tu. Aku dah baik dah. Kadang-kadang aku menahan malu. Kadang-kadang aku cakap dengan mak budak tu. Kadang-kadang mak budak yang tegur aku macam, Ikmal ni anak Kas selalu tengok. Lepas tu mak dia cakap, adik kenal tak? Budak tu macam ni lah. Lepas tu aku macam sakit. Lepas tu bila aku cakap, adik, kita yang pakai rambut hijau tu, oh baru dia kenal. Rupanya dia tak cam. Dia kata muka abang kalau dekat luar macam Jungkook BTS. Dekat dalam TikTok lain. Aku macam okey. Yo, Ikmal faham je. Ikmal kalau dekat luar kan macam Korea-Korea je. Ya, ilham ni kan. Siapa Liza? Siapa? Saya kenal awak melalui video Arab yang ha. Oh, iaitu Rahya nasimil ardaha. Ya tu Salim li ali bihibbaha. Lagu Rahya nasimil ardaha. Nak ambil gambar tapi malu kat ICM tadi. Rugi. Kemar bagi duit raya tadi. Nak jumpa aku Kemar, saya dalam minit saya tengok video aku Kemar. InsyaAllah nanti kita bertemu dik. Kita bertemu dik. Rugi. Kemar bagi. Hello Ikmal. Hello. Mana dah ni? Prank lah Ilham bang. Oh nanti kita prank. Dah lama tak ni mama kami sudah. Mama kami sudah. Mama kami sudah? Tunggu apa tu? Okey lah, bye. Bye. Salam kenal, makin handsome. Alah, jangan macam tu. Janganlah cakap Ikmal handsome. Malulah. Janganlah puji-puji. No puji-puji. Okay? Itu je. Nak sambung study kat Kuantan, nanti boleh jumpa abang. Niat pun dah tak betul. Sambung study dekat Kuantan. Kalau jumpa Ikmal tak boleh juga. Sebab Ikmal nanti dah nak pindah Dubai. Weh tak weh, cerita dia gini.